Hai, selamat sejahtera saya ucapkan. Jadi video pada hari ini adalah bertujuan untuk menyempurnakan tugasan 2 bagi kursus RBTS 3403 Asas Teknologi Elektrik dan juga Elektronik. Nama pensyarah bagi kursus ni adalah Cik Sazbati. Jadi, jom kita teruskan. Berikut merupakan biodata diri saya. Nama diberi Zuhaira Nasrin binti Zulkifli dari kelas Y RBTS 2 dan berikut adalah nombor angka giliran saya 20222424400203. Jadi untuk tugasan ini, saya telah diberi satu projek yang diberi nama Sensor Cahaya Bermuzik. Projek Sensor Cahaya Bermuzik ini merupakan satu aplikasi asas elektronik yang menggabungkan penggunaan sensor cahaya LDR bersama dengan litar audio bagi menghasilkan bunyi apabila terdapat perubahan intensiti cahaya. Litar ini akan berfungsi berdasarkan prinsip pengesanan cahaya di mana Light Dependent Resistor iaitu LDR akan mengawal arus elektrik berdasarkan keamatan cahaya yang diterimanya. Apabila cahaya dipantulkan atau dihalang, rintangan LDR akan berubah lalu mengaktifkan transistor dan seterusnya menghasilkan bunyi melalui pembesar suara ataupun speaker. Jadi, antara beberapa komponen utama yang diperlukan dalam projek ini adalah termasuk LDR, transistor jenis NPN seperti C9013, kapasitor, LED, IC bunyi seperti M660 dan pembesar suara. Litar ini mendapat bekalan kuasa daripada bateri 9V dan diaktifkan melalui switch toggle. Projek ini sangat sesuai dijadikan sebagai projek permulaan dalam dunia elektronik kerana ia mengaplikasikan konsep asas sensor selaras dengan nama kursus kita dan ianya juga menyeronokkan malah memberi pendedahan awal kepada teknologi kawalan berasaskan deria, sensor sound based control. Jadi seperti yang dapat kita lihat di paparan skrin, ianya merupakan lukisan skematik bagi projek sensor percaya bermuzik saya. Di bahagian ini pula terdapat rajah blok bagi projek saya. Terdapat input, proses dan juga output. Di bahagian input, saya letakkan sensor cahaya, bateri dan juga switch toggle. Di mana di bahagian proses terdapat mikro pengawal dan juga kod program. Di bahagian output pula terdapat LED dan speaker. Jadi LED akan menyala, speaker akan mengeluarkan muzik. Berikut merupakan gambar yang telah saya lukis menggunakan perisian Tinkercad. Jadi, jom kita tengok video proses pembuatan video screen record yang telah saya hasilkan untuk melukis projek ini menggunakan perisian Tinkercad.
telah sertakan dua gambar di mana di sebelah kiri adalah gambar komponen lita pada breadboard dan pada sebelah kanan adalah gambar komponen yang telah dipasang di VeraBoard. Jadi jom kita tengok video pemasangan bagi kedua-dua gambar ni lah, breadboard dan juga VeraBoard. Assalamualaikum. Jadi hari ini saya akan melakukan satu projek yang dinamakan sensor cahaya bermuzik. Jadi di sini adalah bahan-bahan yang diperlukan. Antara komponen-komponen yang diperlukan ialah LDR dan transistor CX9013 ada 3 dekat sini. Lepas tu IC M66T ada 1, kapasitor 100 UF pun ada 1 dan perintang ada 3 jenis. Perintang 47R ada 1, perintang 10 kW ada 2 dan perintang 1 kW ada 1. Dan ada speaker, ada LED, ni LED, lepas tu ada penyambung bateri dengan sis toggle. Jadi, jom kita mulakan. Akhir sekali, untuk langkah yang terakhir, seperti yang kita tahu, setiap kali kita melakukan projek amali, kita mestilah melakukan pengujian dan juga penilaian pada produk tersebut untuk memastikan ianya betul-betul berfungsi seperti yang kita hendak. Jadi di sini merupakan gambar situasi ketika saya melakukan pengujian dan penilaian terhadap projek saya. Sekarang jom kita lihat video pengujian dan penilaian projek sensor cahaya bermuzik ini. Sekarang kita sudah sampai ke penghujung video di mana ini adalah penutup bagi pembentangan video saya. Jadi seperti yang kita dapat lihat, video-video sebelum ni dah menunjukkan bahawa projek sensor cahaya bermuzik saya ni berfungsi dan berjaya. Ianya berfungsi sebagai lita apabila disambungkan pada bateri dan switch toggle hendaklah dibuka, dan sekiranya ada perubahan intensiti cahaya, lampu LED akan menyala dan muzik juga akan keluar. Jadi di dalam projek ini saya telah menggunakan beberapa perisian dan beberapa komponen seperti breadboard, VeraBoard dan juga Tinkercad. Dan sepanjang saya melakukan projek ini, saya telah melaksanakan langkah-langkah keselamatan seperti memakai pakaian sesuai, buat kerja di dalam bengkel, dan saya telah memastikan semua komponen yang saya pasang dipasang dengan betul dan juga cermat. Dan sebelum saya memasang komponen itu, saya telah memeriksa agar tidak berlakunya sebarang kemalangan yang tidak diingini. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Berikut merupakan antara beberapa rujukan yang telah saya guna sepanjang melakukan projek
amali ini.